Bayangkan perasaan seorang bapa, seorang raja, apabila berita pahit menusuk jiwanya. Anak kesayangan sendiri, Absalom, telah mengkhianati dan merampas takhtanya. Seluruh kerajaan bergegar, kesetiaan diuji, dan hati Daud hancur berkeping-keping. Ini bukan sekadar rampasan kuasa, ini adalah pengkhianatan yang paling dalam. Bagaimana mungkin ini berlaku? Dalam kekeliruan dan kesedihan yang mendalam, Daud tidak memilih untuk membalas dendam atau berpegang pada kekuasaannya. Sebaliknya, dia membuat keputusan yang mengejutkan, satu tindakan iman yang luar biasa. Dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Daud tahu, hanya Tuhan yang berdaulat atas hidupnya dan atas takhta Israel. Dia bersedia menerima apa jua takdir. Daud mengajarkan kita bahawa dalam setiap pengkhianatan dan ujian hidup, ada kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dia memilih untuk tidak berpegang pada takhta duniawi, tetapi pada janji ilahi. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 15:25, dia berkata, "Jika aku mendapat perkenan Tuhan, dia akan membawa aku kembali." Marilah kita juga belajar untuk menyerahkan segala beban kepadanya.